Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah kuih tepung pelita. Okey, untuk lapisan bawahnya kita perlukan jus pandan, letak sikit warna hijau ya. Gula, tepung ubi, tepung beras dan juga sedikit garam. Kemudian kita blender semua-semua ni, kita nak dia serata, kemudian baru kita masak hingga pekat. Okey, masukkan jus pandan. Masukkan tepung beras. Masukkan tepung ubi. Kalau kita guna blender dia serata ya. Jadi kita tak payah kacau-kacau. Masukkan gula. Dan juga masukkan sedikit garam. Kemudian blender. Okey, masukkan dalam kuali non-stick macam ni. Kita akan kacau hingga pekat. Masak hingga pekat ya. Okey, kita masak hingga pekat. Kacau perlahan ya. Api jangan kuat sangat ya. Api perlahan saja. Ini struktur dia bila dah masak ya. Nampak tak pekat? Dah sini bolehlah tutup api, sejukkan dulu ya. Ini dah masak ya. Okey, bila dah sejuk kita masukkan dalam piping plastik ni. Okey, kemudian kita senang nanti nak pipekan ya kat dalam kita punya acuan kuih tepung pelita. Okey, ini bahan-bahan untuk lapisan putih ya. Kita ada santan, tepung gandum, tepung ubi, gula dan juga sedikit garam. Yang ni pun kita blender dulu, kemudian kita masak hingga pekat. Masukkan santan. Masukkan gula. Masukkan tepung gandum. Masukkan tepung ubi. Masukkan garam. Kemudian blender ya. Okey, masakkan bahan-bahan blender tadi. Masak hingga pekat. Okey, sekarang dia punya struktur dia dah pekat. Kemudian bolehlah kita tutup api ya. Nampak tak sama gitu struktur dia. Okey, tutup api. Okey, sediakan bekas seperti ini. Okey, kalau tak ada kita pun boleh buatkan dalam plastik aja ya. Cover plastik tu pun boleh juga. Yang ni kita dah siap terlebih dahulu ya. Okey, cara dia masukkan adunan pandan yang kita dah buat terlebih dahulu tadi. Masukkan setengah saja ya. Padak. Macam tu. Masuk setengah. Kemudian yang santan nanti kita nak letak sebelah atas dia. Isi bawah dulu dengan pandan ya. Gitu. Jangan penuh sangat, setengah saja. Separuh orang dia letak gula ya, tapi saya tak nak letak gula sebab kita dah letak adunan ni manis ya. So tak perlulah letak gula lagi. Okey. Okey, adunan santan tu yang putih tu kita letak ya macam ni ya. Dekat atas tu. Gini. Senang aja. Nasi saya tunjuk dekat. Macam tu. Ambil lagi, penuhkanlah. Sebab kita dah isi setengah tadi. Boleh je kita nak isi penuh. Ini tak penuh kita boleh tambah. Gitu. Kuih ini sangat sedap ya. Sangat popular dalam bulan Ramadan. Memang popular sangat kuih tepung pelita. Tapi sekarang dah mahal dah. Sebab itulah kita buat sendiri. Jimat sikit belanja kan. Kita boleh makan banyak-banyak. Sebab kuih ni selalu dia kena ketagih. Makan satu nak lagi. Makan satu nak lagi. So kita buatlah sendiri. Okey. Okey, gini struktur dia. Sejukkan. Kalau letak dalam chiller atau peti sejuk lagi sedap makan. Okey, sekarang tepung pelita kita dah siap dihidang. Dia tak perlu dikukus ya. Ni dah bolehlah dimakan ya. Yang ni kita tak cukup daun pisang, kita letak dalam
ni gelas saja ya, tak apa. Rasa dia pun sedap. Yang ni dalam daun pisang lah. Memang sedap. Nanti kita cuba rasa ya. Okey, mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil bawah dia. Bawah dia color pandan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Wangi bau pandan. Atas tu santan lemak manis. Bawah tu bau pandan. Memang sedap sangat. Okey. Okey, so terima kasih kamu menonton ya. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.